Aku terkejut sebenarnya yang cerita hantu Melayu ni bukan sampah. Aku pergi tengok wayang tu tanpa letak apa-apa expectation langsung. Tapi ada satu benda yang aku benci nak mengaku. Cerita ni dah berjaya menakutkan aku. Dia bukanlah macam seram sangat, tapi dia punya standard is there. Beberapa tahun kebelakangan ni, cerita hantu Melayu yang paling seram yang aku pernah tengok cuma Rahsia. Untuk cerita ni, dia punya cinematography dia tu memang cantik. Prop-prop yang digunakan dekat dalam tu mengikut setting masa yang betul, which is tahun 1987 something. Dari segi jalan cerita dia memang bagus. Ada unsur-unsur seram yang berjaya diterap. Runut bunyi dia memang terbaik. Dia punya jump scare tu buatkan aku dah tutup mata banyak kali. Tapi ada satu benda yang slack dekat dalam ni, tapi aku rasa pengarah tu buat sesuatu yang bijak. Bahasa yang digunakan tu tak sama untuk setting time tahun 1987. Sebab kalau kau tengok filem-filem yang lebih kurang waktu dia macam tu, contoh dia macam Ali Setan ke, dia punya bahasa tu lain. Tapi ni apa yang aku rasa lah, pengarah ni tak nak spoilkan benda ni. Sebab kalau pelakon-pelakon tu tak boleh nak bawakan style ke, aku tak tahu dialect ke style bahasa tu, cerita ni akan jadi teruk. Walaupun jalan cerita dia menarik ke, prop dia dah okey ke, dia punya cinematography dah terbaik ke, pelakon-pelakon hebat ke, lebih baik dia buat macam tu, play safe. Dan aku rasa semuanya berjalan dengan lancar walaupun dia menggunakan style percakapan zaman sekarang ni. Pada aku it's not a problem dan aku suka. Movie seram terbaru daripada Malaysia yang berjudul Malam Terlarang ni mengisahkan tentang sebuah keluarga ahli politik. Bapa dia nak pencen, dia push anak dia untuk jadi ahli politik. Anak dia ni yang dibawakan watak oleh Zul Arifin ni mempunyai seorang isteri dan juga dua orang anak perempuan. Dalam kisah ni, isteri dia ni sakit dan anak perempuan dia dibunuh yang pertama tu. Pada mulanya polis cakap yang benda ni semua kemalangan, tapi adik perempuan ni macam tak percaya, macam ada something yang happen. Start daripada ni, adik perempuan ni dia pergi gali-gali, gatal gali sana sini, terjumpa macam-macam jenis hantu yang dia terjumpa dan macam-macam benda lah plot twist yang berlaku. Dia akan buatkan kau berfikir punca dia ni siapa sebenarnya, tapi mesti dalam kalangan ahli keluarga diorang ni. Selama ni kalau aku tengok movie, aku dapat teka siapa dalang kepada semua jalan cerita ni. Tapi untuk cerita kali ni, aku cuma dapat teka seorang saja. Walaupun CGI dekat belakang tu macam so-so, tapi boleh terima lagi lah. Dia taklah teruk sebab kau akan nampak semangat laut tu naik. Tapi disebabkan kau pernah dengar sendiri kisah-kisah semangat laut ni semua kan, memang ada. Dan bila dia naik ke atas tu tak nampak lah macam CGI sangat. Macam mana aku nak cakap lah, pening. Sebabkan depan tu okey semua. So aku macam, tak apalah, yang tu forget it lah. Secara jujurnya kalau kau tanya pendapat aku bagi 8/10. Tapi aku nak dengar pendapat korang pula. Baik korang pergi tengok sendiri, lepas tu korang komen kat bawah best ke tak. Itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang lain untuk tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum, bye.